Pernah tak rasa macam lemas? Lemas dalam lautan maklumat bila nak rancang satu sesi mengajar. Hari ni kita nak tengok macam mana satu alat ni, nama dia Notebook LM, boleh jadi macam rakan strategik kita dalam dunia pendidikan, terutamanya sekarang ni kan. Cuba kita jujur sikit. Untuk satu RPH je, berapa banyak tab browser yang kita buka serentak? Ada journal, ada video, ada artikel. Pening kepala. Semua ni semata-mata nak cari idea yang paling best. Proses ni, ya ampun, bukan setakat penat, tapi masa kita yang berharga tu habis macam tu je. Inilah dilema kita sebagai pendidik moden kan. Maklumat tu melimpah ruah, tapi masa, ya Allah, sangat suntuk. Sekarang ni isunya bukan lagi nak cari maklumat, tapi macam mana nak faham dan guna semua maklumat tu dengan efisien. Okey, jadi untuk beberapa minit seterusnya, ni apa yang kita akan cover? Kita akan tengok apa cabaran kita, macam mana Notebook LM ni boleh jadi penyelamat, cara nak urus sumber, dan paling best, macam mana nak cipta bahan mengajar yang dinamik. Kita juga akan sentuh sikit aplikasi praktikal dalam kelas, dan yang paling penting, kita akan lihat AI ni sebagai kawan, bukan lawan. Baiklah, jom kita mulakan. Sebelum kita terjah tengok penyelesaiannya, kita kena faham dulu apa sebenarnya cabaran-cabaran yang kita hadapi hari-hari sebagai pendidik zaman digital ni. Cuba bayangkan sekejap, kita kena hadap PDF, video, nota-nota. Lepas tu kena gabungkan semua tu jadi satu RPH. Bukan RPH biasa-biasa tau, tapi yang betul-betul inovatif dan boleh tarik minat budak. Semua ni dalam masa yang sangat terhad. Sambil tu, kena fikir pula, kat mana agaknya student aku akan blur nanti? Memang satu kerja yang berat kan? Sekarang, bayangkan kalau ada pembantu yang boleh tolong ringankan semua beban ni. Di sinilah Notebook LM masuk memainkan peranannya. Jom kita kenal dengan lebih rapat. Okey, secara mudahnya, Notebook LM ni macam pembantu penyelidik peribadi kita yang guna AI. Tapi, jangan salah faham. Ia bukan macam Google Search biasa tu. Yang ni dikuasakan oleh Gemini dan ia tak cari satu internet. Sebaliknya, ia jadi pakar untuk dokumen-dokumen yang kita bagi kat dia. Inilah kuncinya. Dan inilah perbezaan paling ketara. Kalau Google Search biasa, dia bagi kita satu lautan maklumat dari seluruh web kan? Pilihlah sendiri. Tapi Notebook LM ni pula, dia macam pustakawan peribadi kita. Dia hanya akan rujuk buku-buku yang ada kat rak kita sendiri. Jadi hasilnya, jawapan yang super relevan, tepat dan paling penting, semuanya datang dari sumber yang kita sendiri dah pilih dan percaya. So, macam mana benda ni berfungsi in real life? Semuanya bermula dengan cara kita swap bahan-bahan kita ke dalam sistem ni. Dan inilah part yang paling best. Dia boleh makan macam-macam format yang kita selalu guna. PDF, Google Docs, link website, video YouTube, file audio macam rakaman meeting, gambar nota tulisan tangan pun boleh. Bayangkan, semua bahan rujukan kita terkumpul elok kat satu tempat. Senang hidup! Dan kita bukan cakap pasal 2-3 fail tau. Untuk setiap satu buku nota yang kita buat, kita boleh masukkan sampai 50 sumber. 50! Jadi, kita boleh buat satu buku nota khas untuk, katakan, subjek sejarah tingkatan 4. Satu lagi untuk projek klub robotik. Masing-masing dengan set rujukan dia sendiri. Sangat teratur. Cara nak guna pun senang gila. 3 langkah je. 1. Cipta buku nota baru. 2. Campak masuk semua sumber kita. 3. Mulalah bersembang dengan dia. Tanya soalan, suruh dia buat ringkasan, minta idea, apa-apa je. Dia sedia membantu. Okey, sekarang kita masuk bab yang paling syok. Sebab Notebook LM ni bukan setakat tempat simpan fail. Dia sebenarnya macam satu enjin kreatif untuk kita hasilkan bahan-bahan mengajar yang power. Dia boleh ambil semua bahan kita yang berterabur tu dan sekelip mata, dia ubah jadi aset yang siap sedia untuk kita guna dalam kelas. Benda ni, serius, boleh jimatkan masa kita berjam-jam. Okey, salah satu function favourite saya dipanggil Audio Overview. Function ni secara automatik dia tukarkan teks-teks dalam dokumen kita tu jadi macam satu perbualan gaya podcast. Bayangkan, kita boleh dengar ringkasan jurnal sambil drive pergi sekolah. Sangat praktikal kan? Untuk kita dan juga untuk pelajar kita yang jenis belajar melalui pendengar. Nak siapkan nota ulang kaji untuk exam? Senang je, satu klik.
Notebook LM boleh tolong jana ringkasan, senarai istilah penting dan dia boleh tolong ramalkan soalan-soalan yang mungkin budak-budak akan tanya. Semua ni berdasarkan nota yang kita bagi. Ada juga ciri baru yang boleh tukarkan idea-idea utama dari bahan kita tu terus jadi draft slide atau infografik. Yang ni memang game changer lah untuk kita siapkan bahan-bahan visual dengan cepat. Okey, semua ciri ni nampak hebat atas kertas kan? Tapi persoalannya, macam mana kita nak guna benda ni dalam kerja kita hari-hari kat dalam kelas? Jom kita tengok beberapa contoh praktikal. Contohnya, untuk RPH, daripada kita pening kepala baca 10 artikel, kita suruh je dia bagi ringkasan satu perenggan. Nak sedia bahan untuk PLC, bagi je dia laporan, suruh dia draftkan slide. Nak buat kuis? Boleh. Paling best, untuk differentiated instruction, kita boleh suruh diterangkan satu konsep yang sama, tapi dalam 3 aras kefahaman yang berbeza. Mudah kan? Dan akhir sekali, jom kita bercakap pasal gambaran yang lebih besar. Sekarang ni bukan lagi soal apa yang alat ni boleh buat, tapi kenapa ia penting. Ini tentang mengubah cara kita berfikir. Quote ni saya rasa sangat kena. AI macam notebook LM ni bukan datang nak ambil alih kerja kita, nak gantikan usaha kita. Tak, tapi dia datang untuk tolong kita uruskan dunia yang makin laju, makin kompleks, makin penuh dengan maklumat ni. Dia adalah alat untuk bagi kita superpower, bukan untuk buat kita jadi malas. Kuncinya, guna dengan bijak. Jadi inilah idea utamanya. Biar AI buat kerja-kerja renyah. Tahu kan? Kerja macam meringkas, menyusun, mencari maklumat. Bila kita serahkan kerja-kerja tu, ia akan bebaskan masa dan tenaga otak kita. Supaya kita boleh fokus pada perkara yang hanya manusia boleh buat. Apa dia? Berfikir secara kritis, bina hubungan dengan pelajar dan yang paling penting, menyuntik kreativiti dan sentuhan peribadi dalam pengajaran kita. Jadi, sebelum kita tutup, saya nak bagi satu cabaran untuk anda fikirkan. Dalam seminggu ni, cuba kenal pasti apakah satu tugas mengajar anda yang paling banyak makan masa. Adakah merancang RPH atau mungkin menyediakan bahan? Cuba fikirkan macam mana alat macam ni boleh tolong anda rampas balik masa tu untuk buat benda-benda yang jauh lebih bermakna. Apa-apa pun, selamat mencuba!